Tim 3 dah wujud dari zaman Kedah tua lagi. Aku ada breakthrough. Aku jumpa catatan dalam nota atuk aku. Aku Wan Daud, jom kita spin. Teori yang aku nak cerita dalam episod kali ni ada kaitan dengan satu tempat kecil di Kedah, Baling. Tempat ni banyak sejarah tersembunyi, sejarah yang tak dihebohkan. Nama tu sendiri ada banyak cerita dan mitos di sebaliknya. Kau nampak? Apa yang aku nampak? Mula di zaman Kedah tua lagi, nama Baling ni disebabkan ada pemerintah yang cabut taring dia dan dicampakkan dekat sini. Tapi, apa kaitan Baling dengan Tim 3? Dalam sejarah moden, ancaman kepada negara ditangani oleh satu unit khas. Diorang ni dipanggil sebagai Tim 3. Black Ops dirahsiakan identitinya. Tapi kalau kita tengok, ada 3 menteri utama yang mengawal benda ni. Pertahanan, kewangan dan dalam negeri. Bila negara dalam bahaya, keganasan, komunis, ancaman kedaulatan, diorang ni lah yang kita panggil. Dan kewujudan diorang ni disangkal secara rasmi. Tapi Tim 3 bukan satu benda baru. Zaman Melaka, Hang Tuah dan 5 sekawan. Diorang tu adalah Tim 3 masa zaman tu. Dikawal oleh 3 kepala kuasa. Bendahara, Temenggung dan Penghulu Bendahara. Kau nampak? Apa yang aku nampak? 400 tahun sebelum Melaka, empire pertama negara kita, Kataha, yang hampir musnah sebab rajanya, Raja Yong, Maha Perita Aderia, lebih dikenali sebagai Raja Bersiung. Raja yang makan rakyat dia sendiri. Ini metafora yang menunjukkan kegilaan kuasa dan kejahatan. Dan dekat sinilah asal-usul Tim 3 bermula. Bukan sebagai unit, tapi sebagai satu keperluan. Atuk aku percaya, Baling ni banyak simpan rahsia. Dan tanah yang dipijak ni sebagai satu peringatan. Dan ada kaitan ke dengan peperangan yang akan berlaku ni? Adakah sejarah akan berulang? Kau nampak? Apa yang aku nampak? Aku akan cerita lebih lagi dekat episod yang akan datang. Dan aku tahu korang semua dah tak sabar-sabar kan? Wan Daud, logging out.